Halo, salam jumpa kembali di channel with Elga. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kapal perang Cina keluyuran di perairan Sarawak, Malaysia. Pak Ci atau pengacara dari Malaysia menyalahkan Indonesia karena Ambalat berhasil dikuasai oleh Indonesia, sehingga Cina menganggap Malaysia lemah. Pak Ci meminta bantuan pada Indonesia untuk menghentikan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina agar tidak semena-mena terhadap Malaysia. Jelas-jelas hubungan Pak Prabowo dengan Xi Jinping sangatlah baik ya. Apalagi kedua negara ini sama-sama tergabung sebagai anggota BRICS. Pak Ci mengatakan Malaysia akan tergabung dengan NATO karena itu sangat penting. Jika Malaysia diserang Cina, Amerika akan membantu. Sepertinya ini hukum karma ya. Karena Malaysia pun sering mengklaim pulau dan lautan milik Indonesia. Contohnya yaitu Sipadan dan Ligitan milik Indonesia yang sekarang dikuasai oleh Malaysia. Dan baru-baru ini Blok Ambalat pun tidak mau berkompromi. Yang ada di Laut Sulawesi diklaim juga oleh Malaysia. Mari kita simak video selengkapnya. Salam tuan-tuan, soalannya, jadi tak perang dengan Beijing? Kita nampak China nak mula membuli Malaysia. Isu tuntutan Ambalat dan Treaty Laut Sulawesi ya. Kita lihat propaganda media di Jakarta, mereka mendakwa Indonesia telah menang ke atas Ambalat ya. Kini Ambalat hak mereka. Jadi China melihat ini sebagai satu kelemahan di pihak Malaysia ya. Kerana kita telah tuntut Ambalat sejak 18 tahun yang lalu, masih belum selesai ya. Dan pihak Indonesia telah pun memberi konsesi eksplorasi minyak kepada sebuah syarikat dari Itali di Ambalat ya. Jadi China melihat ini sebagai tanda-tanda kelemahan negara Malaysia. Dan mungkin ini puncanya China mula nak menguji Malaysia. Berani tak Malaysia membantah? Ini saya baca dari sudut politik lah ya. Satu cara yang boleh kita selesaikan ya dengan China berkaitan tuntutan di Laut Cina Selatan ialah merujukkan kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa, International Court of Justice (ICJ), seperti yang telah kita buat ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Litigan ya, di mana kita telah menang di ICJ. Baru-baru ini Menteri Pertahanan telah memberi arahan kepada Angkatan Tentera Malaysia bersiap sedia menghadapi apa jua kemungkinan. Ini ekoran arahan ya daripada kerajaan China yang membantah operasi cari gali Petronas di Beting Patinggi Ali dan Beting Jarum, kedua-duanya dalam Laut Cina Selatan. China meminta Malaysia menghentikan sebarang aktiviti eksplorasi cari gali di kawasan tersebut ya. Tuan-tuan, apakah langkah-langkah dan strategi yang perlu kita ambil ya ke atas negara China? Kita juga boleh halang projek mega kepada kontraktor-kontraktor daripada China. Semua negara ASEAN boleh boykot kontraktor-kontraktor China. Jangan berikan mereka sebarang projek ya. Dan saya lihat di Indonesia telah memberikan projek high speed rail kepada kontraktor dari China ya. Dan pasti ada lagi projek mega pada masa depan. Yang ini semua kita boleh halang daripada diberikan kepada kontraktor dari negara China ya. Gitu juga di Malaysia lah, projek high speed rail. Tuan-tuan, satu langkah yang saya rasa agak drastik, tapi jika berpakat di semua negara-negara ASEAN, saya yakin ia akan menakutkan China ya. Ia akan membuat China fikir dua kali
untuk memasukkan kawasan-kawasan yang masih dipertikaikan di bawah peta China, dan langkah itu sangat drastik, iaitu semua negara ASEAN kita putuskan hubungan diplomatik dengan China. Putuskan hubungan diplomatik, panggil balik kita punya duta ke negara dan halau balik duta China balik keluar daripada negara kita. Ini cara kita protes bahawa kita tak suka apa yang dilakukan oleh negara China sekarang ini. China menuduh Malaysia menceroboh teritori China. Itulah dia kesannya mengikut peta baru China yang mengandungi 10 garis putus-putus, 10 dash line, bahawa 90% Laut China Selatan dimiliki oleh China, termasuk kawasan EEZ yang dimiliki oleh Malaysia. Jadi tuan-tuan, maksudnya sekarang ni ialah secara unilateral China telah membuat satu peta baru tanpa rundingan dan tanpa persetujuan negara-negara jiran yang berada di keliling Laut China Selatan seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, dan saya rasa juga ada melibat sedikit hak milik Singapura. Maka dengan hanya satu peta baru yang mengandungi 10 garis putus-putus, China kini menjadi kolonialis Laut China Selatan. Itulah dia taraf baru China, kolonialis di kawasan Asia Tenggara. Dan tuan-tuan, rata-rata semua negara yang bersempadan dengan Laut China Selatan tidak setuju dengan peta baru China. Dan kita lihat tuan-tuan, Amerika dan Jepun, kuasa-kuasa besar turut terjejas. Kerana apa? Sekiranya peta baru China ni tidak dibantah oleh dunia, artinya Amerika perlu kebenaran China untuk melalui Laut China Selatan, iaitu daripada Selat Melaka nak pergi ke negara Jepun akan melalui Laut China Selatan yang kononnya dimiliki oleh China. Jadi tuan-tuan, kita lihat tuan-tuan, amat jelas China telah melanggar undang-undang antarabangsa PBB, iaitu UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Dan nampak gayanya China tak peduli. Dia tak peduli apa dia itu undang-undang PBB. Yang penting dia memiliki Laut China Selatan mengikut peta baru dia. Jadi tuan-tuan, dengan sikap agresif China ini rasanya amat sesuai penubuhan NATO Asia yang sudah pun kini dipelopori oleh negara Jepun, Korea Selatan, Taiwan dan juga Filipina. Tuan-tuan, di negara-negara ini terdapat pangkalan tentera Amerika dan juga anggota tentera Amerika. Dan soalannya, apakah Malaysia masuk bersama dalam NATO Asia? Sangat penting tuan-tuan, isu ni difikir baik-baik. Kerana jika kita masuk ke dalam NATO Asia, amat jelas kita dalam blok Amerika. Dan sudah pasti China tidak suka kita menyebelahi Amerika. Dan ini ada kesan kepada perdagangan Malaysia dengan negara China. Tuan-tuan, NATO sangat penting. Kenapa? Berdasarkan NATO di Eropah, iaitu ada 32 anggota NATO Eropah, sekiranya Rusia menyerang mana-mana anggota NATO, 31 negara NATO akan menyerang Rusia. Begini hebatnya sistem NATO Eropah. Dan inilah juga yang hendak kita lakukan di sebelah Asia. Ini gertakan juga untuk China dari Malaysia China akan terkepung dengan negara-negara NATO Asia. Dan kan itu China kena fikir baik-baik, kena fikir baik-baik
jika benar-benar nak berperang dengan Malaysia. Kerana kesannya China juga berperang dengan Filipina, dengan Vietnam dan juga dengan Amerika. Okey, kesimpulannya. Sanggupkah China terus membuli Malaysia dengan mendesak hentikan operasi cari gali Petronas? Kita tunggu dan lihat. Sekian. Salam sejahtera. Ya, kalau Cina sepertinya terang-terangan berani menantang Malaysia ya untuk mempertahankan wilayah yang menurutnya masuk ke peta Cina ya. Dan Malaysia ini sepertinya sedang sibuk mencari dukungan dari negara-negara lain untuk melemahkan Cina. Dan apa yang dikatakan tadi adalah bisa dibilang suatu gertakan agar Cina ini mundur dari Malaysia dengan apa yang dipermasalahkan saat ini ya. Sampai di sini with LK teman waktu Anda, semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.